Weh, weh siapa kentut ni? Weh busuk weh, siapa kentut? Weh busuk gila. Weh Wan, kau yang kentut Weh, bila masa pula aku yang kentut? Bukan aku lah. Itu siapa yang kentut? Aku rasa Haziq tu. Serius. Haziq, tu lah aku pun rasa Haziq tu. Weh Haziq Kan? kau yang kentut Oi, mana ada aku yang kentut? dia tak panggil aku pula. Obvious kot. Oh, kau sedap cakap orang je. Jangan kau yang kentut kan? Aku pula. Weh, cuba fikir logik. Aku yang first bau kentut ni tau. Takkanlah aku nak expose diri aku pula. Betul juga Tak kan? logik weh. Memang bukan aku. Okey, jadi memang confirm bukan Syafiq lah. Betul, memang confirm bukan aku. Tak logik weh. Aku yang dapat tahu siapa bau kentut ni. Aku yang dulu dapat bau. Okey, betul lah juga kan. Betul. Aku rasa kawan. Antara korang dua ni. Kau jangan nak menuduh aku pula Haziq. Habis tu kau Kau duduk serius cakap lah. orang. Tapi kan aku still rasa Syafiq tu. Aku rasa dia yang kentut. Ha? Syafiq, serius lah. Sumpah lah aku tak kentut weh. Sumpah lah. Tak, betul. Betul, bukan akulah. Bukan aku. Kalau betul cakap sumpah ha. Cakap sumpah. Cakap sumpah weh. Sumpah. Sebut betul lah. Sumpah. Macam cakap tumpah je. Mak aku dah agak memang Syafiq. Weh, kau tahu tak? Mak aku semalam cakap kat aku, tak baik tau kita main sumpah-sumpah ni. Tahu, mak aku pun pelik. Siapa yang ajar kita main sumpah-sumpah ni? Tak baik weh. Tak baik main sumpah-sumpah. Serius.